Saya berada dalam situasi yang diuji dengan pengikut. Ayat Quran mana bagi inspirasi Ustaz untuk tulis buku ni? Dia bukan ayat Quran yang menyebabkan saya tulis buku ni. Okey. Walaupun saya tulis buku ni dengan pendekatan ayat-ayat Quran. Dia peristiwa apa yang menyebabkan saya tulis buku ni? Sebenarnya saya terima jemputan daripada radio lama saya dulu, IKIM. Sebab buku ni ditulis lepas saya bersara daripada IKIM lah. Lepas 4-5 tahun dekat IKIM, saya berhenti sekejap untuk tak ingatlah buat apa benda. And then IKIM panggil balik untuk saya bagi semacam potongan 5 minit ke 10 minit untuk 30 siri. Saya tak ingatlah 30 siri ke berapa siri, tapi daripada siri-siri itu saya kata why not saya bukan hanya bagi pada IKIM, tapi saya nak tulis. So mereka beri kebebasan kepada saya untuk cakap tentang apa saja asalkan bersifat tadabbur. Jadi saya rasa why not saya menulis satu warkah kepada diri saya sendiri. Untuk audience lah, dia orang dapat daripada IKIM. Tapi untuk saya rasa saya kena tulis something untuk mengingatkan diri saya sendiri. So karya ni mungkin anda lihat buku saya seterusnya untuk pembeli, tapi dia adalah peringatan untuk diri yang semakin diuji. So sebelum anda, saya sendiri yang ambil manfaat daripada ayat-ayat Tuhan yang ada dalam ni lah. Sebab saya berada dalam situasi yang diuji dengan pengikut. Pengikut yang mungkin mencintai kita, tetapi kadang-kadang dia boleh membawa kita ke satu arah yang rasanya boleh membawa bahaya kepada kita. Jadi saya cuba ingatkan diri saya dengan kisah Talut, kisah Pemuda Al-Kahfi dan beberapa kisah lagi lah. Jadi memang peristiwa tu agak menarik lah. Bila ada seorang yang figura macam Ustaz, boleh terfikir untuk tulis sesuatu untuk memberi peringatan. Kadang-kadang tu macam mana nak kata, peringatan ni mudah bagi kat orang. Kira kita nak ambil tu payah sikit. Mungkin lah kot. Cuma balik pada soalan tadi, bila saya baca buku tu, antara ayat yang boleh relate adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 166. Sebab saya bisa dengar Ustaz Norman Ali Khan bagi khutbah berkenaan dengan ayat ni kot. Ayat dia bunyi macam ni, iz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Betul, exactly. Kiranya ayat tu bagi tahu kata bila orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti tu, tiba-tiba orang yang kita follow ni tiba-tiba kata dah aku tak ada kena mengena dengan hang dah. Dah tak macam mana, aku tak ada kena mengena, hang tu sorok mai kat aku. Lepas tu macam mana dikatakan, macam potong habis dah, kira connection aku dengan hang ni tak ada apa dah. Sebab saya dah ingat kata Ustaz ambil antara inspirasi lah dalam ayat tu, sebab dia macam exactly apa yang ada dekat dalam buku ni. Sebab tiba-tiba macam